kita pergi stadium tengok sebiji bola yang dikejar oleh 22 orang. Lepas tu kita nak bergaduh sebabkan sebiji bola tu. Habis tengok bola 90 minit, kita balik rumah, kita kena kerja besok pagi, kena struggle dengan kehidupan kita. Aku sebenarnya tak faham macam mana budaya hooligan ni boleh sampai dekat Malaysia. Sebab kita tahu budaya ni budaya orang barat, datang daripada England, datang daripada Europe. Tiba-tiba masuk ke Liga Malaysia membawa budaya, kita consider budaya negatif lah. Sebab bercanggah dengan adat budaya kita orang Malaysia yang penuh dengan tata susila. Bila ada geng yang hooligan, aku tak faham kenapa diorang mengamalkan budaya. Kita faham lah, hooliganism ni nak semangat setiap kawannya, semangat untuk menyokongnya. Tapi aku tak rasa dia sesuai apabila sampai isu pergaduhan berlaku di dalam stadium. Benda-benda macam tu tak sesuai. Kau bayangkan, kita pergi stadium tengok sebiji bola yang dikejar oleh 22 orang. Lepas tu kita nak bergaduh sebabkan sebiji bola tu. Tak, bagi aku benda tu macam sesuatu yang merugikan lah. Bola is bola lah. Bola setakat tu je. Yang kaya hanyalah player tu, management tu. Yang kita ni tak kaya pun disebabkan sebiji bola tu. Kita tengok as entertainment. Kita tengok as kita punya pride. Itu je. Habis tengok bola 90 minit, kita balik rumah, kita kena kerja besok pagi, kena struggle dengan kehidupan kita. So kenapa kita nak berusaha payah sampai nak ada bergaduh apa? Kita bukan pergi perang ke, kita bukan nak pergi mempertahankan negara ke apa. Benda tu memberi kesan kepada aku sebab aku ada keluarga. So, bila aku bawa family ke anak aku ke stadium, and then dalam masa yang sama berlaku pergaduhan di side yang jauh tu, so dia memberi kesan negatif pada budak-budak muda ni untuk turun stadium. Diorang rasa pergi ke stadium tu adalah satu lokasi yang berbahaya, lokasi yang tak selamat. Kita tak nak pupukkan budaya tu. Kita nak pupukkan budaya sokongan tu daripada kecil. So kita kena tunjukkan benda-benda yang positif dalam stadium. Contoh, datang stadium maghrib berjemaah dulu ke, pergi ambil gambar, mungkin bersantai-santai dulu sebelum match dengan keluarga, sambil makan-makan dekat food court tu, boleh sembang-sembang dengan keluarga. Entah-entah dekat rumah tak ada pun momen duduk makan semeja, momen solat berjemaah dekat stadium. Benda-benda positif yang macam itulah yang kita galakkan. Pergaduhan di antara kelab-kelab dalam Liga Malaysia pun dah menjadi sesuatu yang aku rasa tak patut berlaku, sebab kita bergaduh sesama umat Islam satu, sesama sebenarnya kawan-kawan kita, jiran tetangga kita. Entah-entah orang ni memang orang Pahang tapi jiran kita duduk kat satu taman dekat Selangor. So benda tu pun tak sepatutnya berlaku, apatah lagi bergaduh dengan orang-orang luar negara yang datang ke stadium kita untuk tengok bola sepak di negara kita. So itu memberikan perspektif yang buruk, memberikan image yang buruk kepada negara. Menunjukkan negara kita nampak macam meraihkan pula budaya pergaduhan ni, budaya liar. Mana-mana yang dah terjerumus ke kelompok-kelompok ni, aku sebagai individu just nak nasihat boleh berkawan dengan semangat setiakawan, dengan semangat menyokong, tapi jangan berlebihan. Sebab kita berada di Malaysia, kita ada adat, kita ada budaya, kita ada agama kita. So berbalik kepada paksi tu, jangan ambil 100% daripada barat tu bawa ke Malaysia. Kita boleh ambil tapi implement yang positif je, yang negatif kita tinggalkan. Contoh apa yang berlaku dekat Euro sebelum ni, geng-geng England, fans England membuat kacau dekat Jerman. So benda tu tak sepatutnya berlaku pada aku. Sebab kita nak dunia yang aman. Kita memang tak pergi berperang, tapi kita mewujudkan peperangan kecil macam tu kan. So tak bagus untuk image negara, tak bagus untuk individu tu sendiri. Itulah, kita kena jaga budaya kita, kena jaga adat kita, kita kena berpaksikan dengan agama kita. Itu saja. Kalau korang power sangat menguruskan kelab bola sepak, korang try main game card Tycoon. Dapatkan di ML Studio.